Komeng, kenapa saya minta KDN untuk bubarkan parti DAP ialah pada 16 hari bulan Julai 14, dia kata kenapa Singapura kaya dan maju. Inilah sebabnya dia kata Singapura maju sungguh pun tak ada sumber asli negara. Salah satu negara yang tidak mempunyai sumber asli di dunia. Kenapa Singapura maju? Sebab tak ada UMNO dan PN. Ini adalah fitnah yang paling besar. Ini fitnah yang terlampau. Sebab terbukti Singapura mempunyai lebih minyak daripada Malaysia. Kita baru tangga ke berapa dan Malaysia tangga ke berapa? Singapura tangga ke berapa? Kita ada diagram dia. Kita ada bukti dia menunjukkan Singapura mempunyai lebih petrol. Kenapa mendakwa Singapura tak ada sumber asli negara? Jadi ini satu modus operandi DAP untuk memalukan Malaysia dan untuk membodohkan rakyat Malaysia dengan fitnah yang terlampau. Kita tengok Malaysia di tangga ke-29, Singapura di mana? So jauh perbezaannya, 17 dengan 29. Ini salah satu bukti yang terlampau. Dan surat akhbar roket ini dijual secara terbuka tanpa tindakan. Malahan kerajaan dah keluarkan tindakan amaran. Tidak boleh jual kepada umum kecuali untuk ahli. Laporan polis pun telah dibuat. Tak ada tindakan juga. Kebal sangat ke DAP ini? Dan sebagai warga negara Malaysia yang bertanggungjawab, kalau benar kamu sayangi negara, kamu tidak akan kutuk negara kelahiranmu di luar negara. Ibu pertiwi kita kamu tidak akan. Lim Guan Eng pergi Hong Kong kutuk negara kita. Lim Guan Eng memburuk-burukkan negara kita. Ini umpama menghina ibu sendiri, mengibaratkan ibu sebagai pelacur, mengibaratkan negara ini sebagai pelacur. Ini kerja dia orang ni, bangsat tak bangsat. Jadi parti-parti macam ni kita tak boleh biarkan di Malaysia.